Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Linda nak mengajar sintaksis. Jadi sebelum itu, sila baca arahan soalan pada petikan ini, iaitu tentukan subjek dan juga predikat bagi ayat yang bergaris. Jadi daripada ayat yang bergaris ini, Cikgu Linda jelmakan dalam bentuk sebegini supaya lebih mudah untuk kita belajar hari ini. Jadi di sini macam mana kita nak tentukan subjek? Yang pertama iaitu sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Apakah subjeknya? Subjeknya ialah sektor pertanian, predikatnya ialah memberikan sumbangan besar kepada negara. Seterusnya, ayat yang kedua, petani telah diberikan bantuan keuangan dan biji benih oleh pihak kerajaan. Jadi di sini subjeknya ialah petani. Ini subjek dan ini predikat. Seterusnya, ayat yang ketiga, beras tempatan yang dihasilkan oleh sektor pertanian telah menjadi sumber makanan utama rakyat Malaysia. Jadi di sini manakah subjeknya? Iaitu kita tengok beras tempatan yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Ini ialah subjeknya dan ini ialah predikatnya. Jadi cikgu, macam mana ni? Latihan mana cikgu ambil ini? Latihan ini cikgu ambil daripada buku hasil karya Cikgu Linda Noor, iaitu Kebabong. Jadi, kalau nak belajar mengenai subjek dan predikat dan juga soalan-soalan lain, dapatkan modul Kebabong yang lengkap dan padat serta terhangat di pasaran.